Puan uji Adam Adli, isu PTPTN kembali panas. Kabinet baharu disifatkan pasukan kerja madani. Rombakan Kabinet, UMNO mengukuh DAP tertekan. Fadlina kekal terajui pendidikan, janji penambahbaikan. MIC didakwa berbelah bagi soal masa depan BN. PAS sinis terhadap reformasi Anwar selepas rombakan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Puan Zakarshi menyindir pelantikan Adam Adli sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dengan mencabarnya menunaikan janji lama untuk memansuhkan PTPTN. Puan menggesa Adam supaya menyuarakan tuntutan itu secara tegas dalam mesyuarat pasca Kabinet Kementerian Pendidikan Tinggi agar aktivisme lampau beliau dilihat berbaloi. Beliau turut memetik slogan reformasi Rafizi Ramli sambil menyatakan idealisme lebih mudah dipertahankan ketika menjadi pembangkang berbanding apabila sudah memegang kuasa. Adam yang pernah dikenali sebagai aktivis mahasiswa memperjuangkan pendidikan percuma dilantik menggantikan Mustafa Sa'mod dalam rombakan Kabinet oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Menteri Pendidikan Tinggi Zamril Abdul Kadir menyifatkan Kabinet baharu pimpinan Anwar Ibrahim sebagai pasukan bekerja yang menggabungkan pengalaman dan tenaga muda. Beliau berkata Perdana Menteri mahu semua lapisan pemimpin termasuk veteran dan pemimpin muda berganding bahu bagi melaksanakan agenda Malaysia Madani secara menyeluruh. Zamril menyampaikan perkara itu ketika ditemui selepas program peluncuran kursus pengajian umum di Universiti Putra Malaysia. Beliau turut mengalu-alukan pelantikan Adam Adli sebagai Timbalan Menteri sambil menegaskan fokus kementerian adalah memperkukuh sistem pendidikan tinggi negara. Penganalisis politik berpandangan rombakan Kabinet terbaru menunjukkan pengukuhan kedudukan UMNO dan pengurangan pengaruh DAP dalam kerajaan. Azmi Hassan menilai perubahan portfolio Menteri DAP sebagai satu penurunan taraf berbanding peningkatan yang diterima UMNO menerusi jawatan strategik seperti MITI. James Chin pula berpandangan langkah melibatkan pemimpin DAP itu bertujuan menghantar isyarat politik kepada pengundi Melayu menjelang pilihan raya akan datang. Penganalisis lain menambah, rombakan tersebut turut mengambil kira keseimbangan dalaman PKR serta memastikan Sabah dan Sarawak tidak terpinggir. Fadlina Siddiq menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas kepercayaan mengekalkannya sebagai Menteri Pendidikan dalam rombakan Kabinet. Beliau berkata akan terus memimpin Kementerian Pendidikan bersama timbalannya Wong Kah Woh dengan komitmen untuk melakukan penambahbaikan. Fadlina mengakui menerima kritikan berhubung beberapa isu serius di sekolah dan bertekad menjadikannya dorongan memperbaiki prestasi kementerian. Beliau menegaskan kritikan media yang berfakta adalah elemen penting dalam demokrasi dan membantu dasar pendidikan lebih berkesan di lapangan. Ahli MKT UMNO, Syakar Samsudin mendakwa hasrat keluar Barisan Nasional lebih didorong pemimpin MIC dan bukan kehendak akar umbi. Beliau mencadangkan MIC mengadakan pengundian dalaman supaya ahli menentukan sendiri sama ada kekal atau meninggalkan BN. Kenyataan itu dibuat susulan peringatan Zahid Hamidi agar parti komponen yang mahu keluar membuat pertimbangan mendalam kerana mungkin tidak diterima semula. Syakar menegaskan UMNO menghormati pandangan MIC namun menzahirkan kekecewaan jika parti itu meninggalkan gabungan bersejarah tersebut. PAS mengkritik rombakan Kabinet Anwar Ibrahim dengan menyindir janji reformasi yang menurutnya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Ketua Penerangan PAS Fadli Syahari mendakwa reformasi dikuburkan secara rasmi apabila Perdana Menteri kekal memegang jawatan Menteri Kewangan. Rombakan itu menyaksikan beberapa menteri digugurkan dan portfolio kosong diisi semula bagi memperkukuh pentadbiran kerajaan. Anwar menjelaskan, perubahan dibuat bagi meningkat kecekapan pentadbiran dan memastikan dasar kerajaan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.